Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari Ahad guys. Selamat hari perlawanan suku akhir yang ke berapa dah tu? Ke-3 itu, ke-4 di KKB. Jadi perlawanan untuk penentuan ke semifinal guys, di antara pasukan Ebara dan WFL United. Okey. Dimulakan separuh masa pertama untuk suku akhir ke-3 tu guys. Pertemuan di antara pasukan WFL dan Ebara. Gerald Gadit. Serangan lagi sekali daripada pasukan WFL kali tu. Bola siapa dikeluarkan dengan kemas. Khairi dia tepi kepada Morizat. Tendangan terus ke atas Morizat, cantik. Maxwell sekali lagi bertindak cemerlang di situ menangkap bola ya. Okey, bahaya di sia. Lontaran masuk sekali lagi. Betul lah. Harap tiada hujan. Betul. Harap tiada hujan. Hari pun terlalu cerah hari tu guys. Kita akan ada satu keputusan pada petang tu di stadium. Maxwell keluar sekali lagi. Menangkap bola ya. Direndamu oleh Frederick tadi. Badrul berjaya melepasi kali tu. Mencari Darren, main dekat sudah dua. Darren 1-2 cantik mencari Badrul, memecut di sia. Terus bola yang dikeluarkan. Lagi dalam permainan. Gerald David terlepas. Situ Izwan. Hantaran mencari Badrul. Izzuddin. Teraidin. Badrul. Gol. Badrul Hafiz guys. 1-0 Ebara mendahului pasukan WFL pada minit ke-37 kepada Sylvester. Cantik gerakan daripada Sylvester. Masih lagi Sylvester. Dapat di-tackle di sia bola ya. Terus daripada Jack Lima ni. Tu bohnya serangan yang si diduga tu guys. Serangan yang si diduga ya. Daripada Jack Lima ni, tendangan daripada luar kotak penalti. Si dihalang pergerakan Jack Lima ni tadi. Tendangan leret terus menghasilkan gol penyamaan di situ. Pertama. Okey. Tamat separuh masa pertama. Kedudukan 1-1 di Stadium Bintulu tu guys. Untuk makluman kita orang, keputusan semasa pasukan Project Park mendahului pasukan Luar Warrior dengan 2-0 di KKB pada petang tu. Saya sudah tu. Dimulakan separuh masa kedua guys. Sylvester tadi. Khairi. Tendangan Khairi rendah je di sia. Tangkap kemas oleh Jericho Maxwell. Lagi Andreas Sabah mengeluarkan bola ya. Badrul. Naik ke atas Badrul. Dapat melepasi Frederick. Hantaran ke tengah mencari Darren Damu. Cantik gerakan daripada Darren. Pada Izzuddin. Gol! Cantik gerakan daripada Darren Damu pada Izzuddin guys. 3 orang tu lagi yang berfungsi untuk menjaringkan gol pendahuluan untuk pasukan Ebara guys. Badrul, Darren Damu dan Izzuddin.
menjaringkan gol pendahuluan kepada pasukan Ebara. 2-1 kedudukan berubah kali itu. Seawal minit keempat paruh masa kedua. Olahan bola daripada Zul Hazmi. Gerald Gadit dari sebelah Nun. Hantaran ke atas lambungan. Gol! Woi, 1 hantaran menarik di sini guys. 3 pemain Sida WFL dah menunggu di belakang ya. Salah seorang boleh je nanduk masuk. Tapi kita dapat anggar siapa yang menanduk masuk bola tu tadi. Jack Lee Mane rasanya. Jack Lee Mane menjaringkan gol penyamaan. Comeback. Oh, peluang. Gol. Gerald Gadit menjaringkan gol yang ketiga untuk pasukan WFL. Mendahului pasukan Ebara menerusi sebahagian sudut tadi guys. Jack Lee Mane, tandukan daripada Morizat. Gol! Alright. Jaringan daripada admin bersifati sama ada Sylvester dan Jack Lee Mane di sia. 2 orang sia nyambut tandukan daripada Morizat. Dengan Morizat tapi nya dah naik ke atas. Hantaran balik cuba mencari Morizat. Membuka ke sebelah Nun. Pada Helvester dalam kotak penalti. Helvester masih lagi ke tengah. Okey, gol. Asrul menjaringkan gol yang kelima untuk pasukan WFL guys. Nazri Makok naik ke atas. Bahkan di situ peluang untuk Jackers. Gol! Kacak 6 minit tambahan masa guys. 6-2 kedudukan kali tu. Update terbaru guys. Project Park 4 2 Warrior 0. Okey, tamat sepenuh masa. Si dapat nak menunggu lama. Si ada perubahan jaringan yang dilakukan. Dan tu adalah masa penuh yang kita dapat terima di situ. Kedudukan 6-2. Si dapat diubah lagi guys. Okey, 4 gol perbezaan di antara pasukan tu. Sama juga dengan Project Park dan Luar Warrior di sebelah Nun. 4 gol mendahului pasukan lawan. Terima kasih atas kita orang yang ada dalam live tu. Terima kasih kepada yang share. Terima kasih kepada yang memberikan star. Terima kasih kepada yang komen positif dalam tu. Terima kasih kepada kita orang semua atas sokongan kita orang. Dan kita harap akan berjumpa lagi. Admin minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Okey, jumpa kita orang lagi minggu depan. Tunggu rangkuman daripada admin. Okey, alhamdulillah. Jumpa lagi guys. Okey, assalamualaikum. Bye bye.